Baik, tadi saya dah tunjukkan C major, betul? Menaik dan menurun mengikut penjarian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk G major, kita tengok 3, 3, 3. Ambil G. G sini. G sini habis sampai G sini. Jadi kita akan mula. Dia punya fingering sama je G. Tapi dia tak pergi F. Dia akan pergi F sharp. Jadi as long as dia bunyi do re mi tu betul lah. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Kita buat peringkat-peringkat. G. Turun pula. Main metronom. Tak jumpa pula dengar. Sudah. Okey. 1, 2. 1, 2, 3, 4.